Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita nak tanya Cikgu Faznin. Okay, Kak Faznin, apa makanan kegemaran Kak Faznin waktu Hari Raya? Okey, makanan saya yang paling saya suka adalah lemang. Lemang lepas tu makan dengan kuah rendah ayam. Sedap. Oh, Kenapa agak suka? Okey, kenapa saya suka? Sebab bila hari raya, bila makan lemang tu dia rasa macam nikmatnya. Betul lah, dia memang sinonim dengan hari raya tu, lemang dengan rendah ayam. Okey, kita akan interview cikgu pula. Apa makanan favourite dia? Okay, jom. Ular edisi kat kampung lah. Mesti ada laksa dengan bihun. Landak lah, landak. Sebab benda tu nak dapat hari raya je ada. Hari raya tak ada. Kau pergi esok, tak ada. Hari raya je ada. Anjing lah. Rasa dia enak lah. Enak lah. Enak lah. Cicak. Sebab jarang dapat.